Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Peraturan kamu kira-kira kan? Kah? Oke. Berarti kita nawate 15 menit dengan menghafal sekalian menjelaskan 3 makra. Pada peserta dipersilahkan untuk menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hata anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jali hatta badal lahum syumusul marifah ra'au muqaddaratiha munkashifa nahmaduhu jalla alal in'ami bini'matil imani wal islami man qasana bi khairi man qad rusila wa khairi man hadzal maqamati العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهجا يخوض منبر المعاني لجاجا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاتداء وعندهم من جملة المردود إن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فتر ما روى ما احتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية وثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما ممل وسر كليا وجزئيا يرى وأربع أسمه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها مجابة وسالبة فهي إذن إلى ثمان آيبة ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها بالكبرى وذات حد أصغر سرهما وذات حد أكبر كبرهما وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضية القياس والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل كالذما والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل كالذما هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود قد انتهى بحمد رب الفلك ما رمته من فن علم المنطق نظمه العبد الذليل المفتكر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأنظري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان مغفرا. Kajian, silahkan untuk pertanyaan. Jelaskan pengertian hujjah pada logat dan pada istilah munatiqah dan sebutkan pembahagiannya. Hujjah pada logat dan pada istilah munatiqah menurut ulama mantek dan pembahagiannya. Jadi nibak malamnya akan kita bahas masalah aqsamul hujjah. Jadi hujjah pada logat yaitu sama lagi makna dalil. Kiban teman makna dalil yaitu mursyidu ilal matlub. Matlubnya adalah qiyas, maka sama sit lagi kita pegang hujjahnya adalah qiyas. Adapun hujjah secara istilah yaitu hujjah secara istilah yaitu terbahagi kepada dua. Yaitu terbahagi kepada nakliyah dan terbagi kepada akliyah.
Tiban teman mufhum hujjah daripada nakliyah. Hujjah daripada nakliyah yaitu makana minal kitabi was sunnati wal ijma'i, yaitu ata yang bersumber daripada kitab, bersumber daripada hadis dan daripada ijma'. Lagi contoh kiban, lagi contoh nak urungkun yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sira, maka menyatakan Allah taala yang sira kedua yang empat bersumber daripada ayat Al-Quran yaitu qul huwallahu ahad. Adapun hujjah akliyah yang sebalik daripada nakliyah, kiban mufhum daripada sebalik yaitu malam yakum minal kitabi was sunnati wal ijma'i, kan bersumber daripada Al-Quran, kan daripada dalil dan kan daripada hujjah, daripada ijma'. Jadi dalam akliyahnya jina pembahagian lam yaitu terbahagi kepada 5. Yang pertama yaitu burhan, yang kedua yaitu jadal, yang kelima yaitu khitabah, yang kedua, yang keempat yaitu syi'run, dan yang kelima yaitu safsatah. Kiban teman maksud daripada khitabah. Maksud daripada khitabah yaitu ma turukiba min muqaddimatin maqbulatin atau magnatin, yaitu susunan daripada muqaddimah maqbulah dan susunan daripada muqaddimah magdunah. Mufhum daripada makbulah kiban, mufhum daripada makbulah yaitu haba daripada si mutakallim, yang mana haba si mutakallim tersebut nyan dipatih legop. Lagi contoh haba para waliullah ataupun haba para ulama. Lagi contoh rukun li ulama nyo adalah buat janggut, yang mana buatnyo dapat membawaki kepada keberuntungan, maka nyo buat ligata nyan merupakan mukaddimah makbulah. Adapun mukaddimah magdunah hitamang dalam kitabah sid. Tiba-tiba mufhum daripada maknunah yaitu sabau kalam yang diperkuat oleh akal sedara orang, yang mana berat kemungkinan kepada betul, kemungkinan kepada salah. Lagi contoh nak urungkeun yaitu orang yang baparang watai malam jula nyan adalah pencuri, berat kemungkinan kepada betul, akan tapi yaitu persen kepada salah, nyan merupakan akliyah daripada khitabah. Adapun dari syi'run kiban teman maksudji yaitu ma turukiba min muqaddimatin tambasitu minhan nafsu au tangkabidu, tersusun daripada muqaddimah yang dapat dipersemangat jiwa, ya, yaitu tambasitu minhan nafsu, dipersemangat jiwa. Lagi contoh mesti orang dipergalak ke tengok khamar kiban ikut yaitu. Baik. Jadi pengertian ta'rif Arab jih dari setiap pembahagiannya mata. Setiap. Jadi syi'run yaitu ma turukiba min muqaddimatin tambasitu minhan nafsu au tangkabidu. Adapun jadal yaitu ma turukiba min muqaddimatin masyhuratin au musallamatin indan nasi au indal khismaini. Adapun safsatah yaitu ma turukiba min muqaddimatin wahmiyatin kadibatin au syabihatin bil haqqi wa laysa bihi au tashbihatin bil masyhurati. Sabab yaitu burhan ma turukiba min muqaddimatin yakiniyatin. Yakin yaitu i'tiqadu jazimi mutabiki mumtani tagayuri. Oke. Silahkan untuk mengambil makra yang kedua. Ada berapakah pembahagian dalalah dan bagaimana pengertiannya? Dilalah nyona terbahagi kepada dua, na dilalah lafziyah dan na dilalah ghairu lafziyah. Mufhum daripada dilalah yaitu fahmu amrin min amrin akhara, terpahami daripada sebuah perkara kepada perkara yang lain. Lagi contoh, terpahami gue peduk papun di sini, gue peduk penghapus di sini beserta sipidol yang menunjuki bahawa saji yang guyuk untuk watai surah ataupun watai napulai yu tumulih yang merupakan dilalah. Adapun pembahagian dilalah lagi saya ada pegah yu. Dilalah terbagi kepada dua, lafziyah dan ghairu lafziyah. Tiap-tiap daripada lafziyah dan ghairu lafziyah nyo jihna terbahagi lam yaitu kepada wad'iyah, aqliyah dan tab'iyah.
Dan wadiyahnya nak terbahagi lam, iaitu mutabaqah, tadammun, dan tabatut iaitu iltizam. Jadi gairul lafziyah lagi iaitu nak terbagi kepada akliyah dan wadiyah, akliyah dan tabiyahnya. Lafziyah dan gairul lafziyah mendua nak terbahagi. Mangkiban teman maksud daripada lafziyah, iaitu maka nak dalu fiha lafzan aw sautan, iaitu yang menjadi pendilalah merupakan lafaz ataupun berupa suara. Adapun gairul lafziyah yang sebalik daripada lafziyah, iaitu maka nak dalu min ghairi lafzin aw sautin, iaitu kan berupa lafaz dan kan berupa suara. Adapun maksud daripada wadiyah, iaitu maka nak dalu fiha bitawassutil wad'i, iaitu terpahami kepada perkara yang lain yang merantari, iaitu perantara tawadha dari jamunkan kalagian. Contoh yang lafziyah wadiyah, dilalatul asad ala haiwan muftarish, tertunjuki asad kepada binatang buas yang merupakan lafziyah. Bahkan teman tak pegah lafziyah dikarenakan saya tak pegah dengan suara, dan tertunjuki kepada haiwan muftarish yang damunkan kagu wadha bahawa saja asalnya merupakan sebuah binatang buas. Adapun yang maksud dengan akliyah, iaitu maka nadalu fiha bitawassutil akli, iaitu perantara dari sebuah perkara ditengok kepada perkaraan, iaitu melewati akal, iaitu secara semikir. Kiban contoh dilalatul lafzi ala hayatil lafzi, tertunjuki kepada suara di atas hudib orang yang bersuaranya. Sebagai contoh lunyo tengah lun pegah haba bakmi yang menunjuki secara akal walaupun hana takalan dikata, iaitu bahawa saja orang yang tengah pegah haba yang, iaitu orang yang mentang hudib. Adapun contoh lafziyah tabiyah. Terima kasih. Kemudian lanjut dengan makra yang ketiga. Tolong Anda sebutkan ada berapakah pembahagian nisbah dan coba Anda jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahagian daripada nisbah, secara umumnya nisbah na perboh, dari perbohnya ditubik kepada 5 boh. Yang pertama iaitu nisbah makna lafai kepada afrad. Di sini ditubik 2 boh, iaitu tawatuk dan tasyakuk. Yang kedua iaitu nisbah lafai kepada makna, yang disebut dengan isyirak. Yang kelima iaitu nisbah lafai kepada lafai yang lain, yang gunakan sebagai taraduf. Dan yang terakhir iaitu nisbah makna lafai kepada makna lafai yang lain, yang gunakan sebagai takhalluf ataupun tabayun. Jadi yang pertama iaitu tawatuk. Teman-teman maksud tawatuk iaitu nisbah makna lafai kepada afrad lafai, yang mana dikatakan nisbah maknanya dan nisbah maknanya kepada afradnya nyo hana lebih kurang. Sebagai contoh dah kunjul lafaz iaitu al-insan. Al-insan nyo merupakan lafaz. Makna lafaz daripada al-insan iaitu hayawan natik. Dan afrad daripada insan iaitu pegaju si Zaidun, Bakrun dan Umar. Dua nisbah makna lafaznya kepada Zaidun dan nisbah makna lafaznya kepada Bakar nyo hana lebih kurang. Ke hayawaniah yang nabak sidid dan yang nabak si Bakar nyo sama, dan lagi si kenatikiyah yang nabak si Zaidun dan yang nabak si Bakar nyo pih sama. Yang bermaksud daripada tawatuk. Yang kedua iaitu tasyakuk. Teman-teman maksud tasyakuk iaitu baca sahur dengan tawatuk. Teman-teman mufhum daripada tasyakuk iaitu tanisbah makna lafaz kepada afrad lafazih yang mana nak lebih kurang. Contoh terpegah lafazih iaitu baidun. Yang baidun yang merupakan sebuah lafaz yang mana makna daripada baidun iaitu putih. Adapun afrad daripada baidun yang terpegah ju bajai putih. Bajai putih
Gading gajah. Dan yaitu dia berkata seperti ya susu. Terima kasih Tunggu Fil Rizki ya. Hanya enokuh yang lun sampaikan lebih dan kurang dimaklumi karena lumpih manusia yang ban belum murno. Lun akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil adalah peserta lomba hifzul mantik dengan nomor undian 101 atas nama Fil Rizki Farna Putra, kelas 3A Salafiyah, Gampong Rebat, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi.